Assalamualaikum dan selamat datang ke Kolej Vokasional Jerik. Anda akan disambut di foyer Dewan untuk pendaftaran kehadiran. Sila ikut langkah-langkah berikut kaunter semakan dokumen. Pastikan semua dokumen yang diperlukan lengkap sebelum anda teruskan. Akan nombor angka giliran. Sila tunggu nombor giliran anda dipanggil. Pendaftaran program, residensi dan koperasi. Kaunter residensi, bayaran hanya melalui tunai. Anda boleh buat bayaran tunai di kaunter koperasi. Jika ingin buat pembayaran cashless, pembayaran akan dibuat di koperasi. Anda boleh ke koperasi untuk mengambil barang-barang yang dibeli. Taklimat akan diadakan di Dewan Besar pada 9.15 pagi ini untuk ibu bapa dan pelajar. Semua aktiviti pendaftaran akan ditangguh dan akan disambung selepas taklimat. Bagi pelajar yang sudah selesai pendaftaran, anda boleh terus ke kolej kediaman. Ibu bapa boleh menggunakan kenderaan atau laluan berbumbung untuk ke kolej kediaman. Terima kasih kerana mengikuti arahan ini. Selamat datang ke Kolej Vokasional Jerik.